Ramai cakap, aku belum start bisnes perfume ni sebab tak cukup modal. Saya nak betulkan, bukan modal yang halang anda sebenarnya. Sebenarnya kan, dia lebih kurang ada 3 isu lah. 3 isu kenapa orang selalu jadikan modal sebagai punca nak start bisnes perfume ni. Okay, isu nombor 1. Sebab modal ni, dia alasan yang paling selamat tau. Paling selamat. Kenapa tak start bisnes? Modal tak cukup lah. Habis. Paling senang, disalahkan duit je. Kan? Padahal, duit tu bukan masalah utama. Isu kedua, sebab tak faham cara nak mula kecil. Dia tahu kalau nak mula bisnes ni mesti mula dengan besar. Mesti dengan modal yang besar. Ramai orang ingat mesti kena ada stok yang banyak. Kena buat design yang mahal, eksklusif. Lepas tu kena nampak gah. Gunakan alasan-alasan macam ni, akhirnya langsung tak start pun, langsung tak mula pun. Isu nombor 3 sebenarnya takut salah langkah. Kan? So bila dibayangkan modal perlu besar, jadi dia takut rugi lah. Lepas tu dia takut pula orang gelak. Lepas tu pula dia takut pula kalau takut stok tak laku. Jadi senang cerita, modal tu dia jadi kambing hitam lah. Padahal sebenarnya dia takut rugi, takut orang gelak, takut tak laku. Okey, so saya nak share lah 3 solusi, 3 cara bagaimana untuk kita mula. Jangan fikirlah sebenarnya modal ni sebagai alasan. Solusi nombor 1, mula dengan kecil tapi kena betul. Tak payahlah nak order banyak-banyak wangian. Orderlah 1 dulu ke, 2 dulu ke, 3 jenis wangian, cukup lah. Kalau nak buat lelaki dan perempuan, buatlah 1 bau lelaki, 1 bau perempuan. Contoh. Kan? Ataupun nak buat bau lelaki saja. Lelaki yang sukakan sport, buatlah dulu 1, 2, 3 wangian saja untuk lelaki yang sukakan, orang yang suka aktiviti lasak. Kan? Kita test market dulu. Bukan kita nak test ego, bos. Kita test market dulu. Okay, solusi yang kedua, gantilah duit tu dengan ilmu. Kan? Orang yang faham market ni, dia tak perlu pun modal besar. Faham dulu kehendak market. Apa yang customer nak, apa yang customer cari, wangian apa, perasaan yang macam mana, botol yang macam mana, sebenarnya dia pakai perfume untuk apa. Faham market dulu. Kalau kita faham market ni, kadang-kadang hanya 1 produk je, dengan 1 wangian je kita boleh tembus pasaran. Okey, solusi yang ketiga, jalan dulu, buat dulu, sempurna tu kemudian. Bisnes ni dia takkan jadi besar kalau kita tunggu semua cukup. Kita kena mula merangkak, lepas tu nanti barulah berlari. Sebab tu saya selalu ulang, bukan modal yang halang kita untuk start bisnes perfume. Kalau anda nak belajar cara mula bisnes perfume tanpa buang duit dan buat silap, follow akaun saya, follow saya. Di Minyak Wangi Tuyu ni nak buat brand perfume jenama sendiri, minimum 10 botol saja, bos.